Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak borak pasal satu benda besar yang tengah gegarkan dunia hiburan, iaitu pengambil alihan Warner Bros Discovery oleh Paramount Skydance. Ini bukan calang-calang urus niaga tau. Ini satu langkah gergasi yang akan ubah cara kita semua layan filem dan TV untuk tahun-tahun yang akan datang. Baiklah, jom kita mulakan. Ini dia pelan tindakan kita. Kita akan siasat macam mana deal raksasa ni boleh terjadi dan apa maknanya untuk masa depan kita semua. Kita akan tengok satu-satu. Dari mana puncanya sampailah macam mana rupa empire media yang baru ni. Okey, untuk faham kenapa satu studio legenda macam Warner Bros ni tiba-tiba boleh untuk dijual, kita kena undur sikit dan tengok keadaan kewangan diorang yang agak kucak-kacir kebelakangan ni. Anda tahu, sebagai seorang pelabur, benda pertama yang saya akan tengok ialah kunci kira-kira syarikat. Dan untuk Warner Bros, Discovery ataupun WBD, ceritanya memang terpampang jelas pada angka-angka hutang mereka. Garis masa ni tunjukkan perjalanan syarikat ni yang macam roller coaster kan. Mula-mula AT&T cuba jadi syarikat kandungan, satu eksperimen yang boleh kita kata tak berapa menjadi. Lepas tu, lahirlah WBD, hasil gabungan dengan Discovery. Tapi, datang dengan satu pakej besar, hutang yang melambung. Titik paling penting, April 2024. Waktu tu, sekatan jualan bawah satu klausa teknikal, Reverse Morris Trust, tamat. Sebaik saja pagar tu terbuka, WBD terus jadi sasaran paling hangat dalam pasaran. Ya, inilah nombor ajaib yang jadi punca segala-galanya. $50 bilion. Hutang. Dengan beban sebanyak ni, pengurusan tak ada pilihan lain selain fokus pada potong kos, potong sana, potong sini. Ini secara tak langsung membantutkan inovasi. Dari kacamata seorang pelabur, ini adalah signal yang jelas syarikat ni perlukan penyelamat. Walaupun hutang ni nampak menakutkan, bagi pembeli yang betul, yang ada poket tebal dan strategi mantap, ini sebenarnya satu peluang keemasan. Jom kita masuk ke acara utama. Sebaik sahaja WBD ada dalam pasaran, terus muncul dua player besar dengan visi yang sangat berbeza. Dari sinilah bermulanya satu perang binaan yang cukup sengit untuk menentukan hala tuju Hollywood. Jadi persoalannya sekarang, masa depan Hollywood ni akan dikuasai oleh siapa? Adakah ia milik gergasi penstreaming era baru ataupun sebuah studio legasi yang dapat nafas dan kuasa baru? Sekarang cuba kita tengok perbandingan ni. Yang menariknya ialah strategi yang sangat berbeza. Paramount datang dengan tawaran tunai yang padu, $31 untuk setiap saham. Dalam dunia korporat, orang kata cash is king kan? Bagi pemegang saham WBD, tawaran tunai ni lebih selamat. Tak payah pening pasal harga saham yang tak menentu. Ia satu pulangan yang segera dan terjamin, jadi memang susah nak tolak. Jadi, kenapa pula gergasi streaming ni tarik diri? Jawapannya mudah. Disiplin keuangan. Pengurusan Netflix tengok harga bidaan makin naik dan diorang buat satu keputusan yang bijak. Daripada bayar premium yang melampau untuk library WBD, lebih baik duit berbilion-bilion tu dilaburkan untuk buat konten original sendiri. Ini satu langkah yang matang yang tunjukkan Netflix lebih utamakan keuntungan jangka panjang. Pelabur diorang masih suka punyalah. Okey, jadi Paramount dah menang. Sekarang, mari kita gali lebih dalam angka-angka dalam perjanjian ni. Berapa besar sebenarnya nilai tawaran ni? Dan adakah ia berbaloi? Inilah dia jumlah keseluruhan transaksi, $110.9 bilion. Kena ingat, nombor besar ni bukan setakat harga beli saham tau, tapi ia juga termasuk mengambil alih semua hutang WBD yang kita bincangkan tadi. Ini memang satu pertaruhan yang sangat berisiko tinggi oleh Paramount, tapi kalau mereka berjaya, potensi keuntungannya memang sangat lumayan. Dan cerita ni ada satu plot twist yang agak mengejutkan, khas untuk pihak yang kalah dalam bidaan ni. $2.8 bilion. Ini adalah yuran penamatan kontrak atau breakup fee yang dibayar kepada Netflix. Yuran macam ni biasa dalam urus niaga besar, sebagai pampasan kalau penjual tiba-tiba terima tawaran yang lebih baik. Bagi Netflix, ini macam durian runtuh. Bayangkan, bukan saja diorang tak jadi berbelanja besar, tapi diorang dapat untung berbilion dolar sebab masuk bidaan je. Satu strategi yang, memang bijak. Okey, cukup cerita pasal duit. Sekarang, apa sebenarnya yang syarikat baru ni miliki? Mari kita tengok harta karun atau aset-aset yang membentuk empire baru ni. Skala gabungan ni memang luar biasa. Cuba bayangkan, Batman dari DC sekarang ni satu bumbung dengan Top Gun. Siri HBO macam Game of Thrones pula berkongsi platform dengan SpongeBob SquarePants dari Nickelodeon. Dari sudut pandang pelaburan, ini bukan sekadar kumpul kandungan. Ini adalah pembinaan sebuah kubu harta intelek. Potensi untuk buat crossover, pakej langganan dan macam-macam lagi adalah sangat-sangat besar.
Dah tentu, penggabungan besar macam ni akan membentuk semula landscape media. Jadi, mari kita bincangkan apa impaknya kepada kita sebagai penonton dan kepada industri secara keseluruhan. Perkara utama yang kita kena faham ialah landscape media sekarang sedang menuju ke arah konsolidasi. Maksudnya, pemain makin sikit tapi saiznya makin besar. Untuk kita sebagai pengguna, mungkin baguslah. Kita mungkin akan dapat satu super app yang gabungkan Max dan Paramount Plus, lebih banyak kandungan dalam satu tempat. Tapi, bila persaingan kurang, apa akan jadi? Harga mungkin naik kan? Dan kuasa mereka dalam berunding dengan pencipta kandungan pun akan jadi lebih besar. Inilah risiko yang pihak berkuasa akan pantau dengan teliti. Akhirnya, ini membawa kita kepada satu soalan besar. Bila satu syarikat dah jadi terlalu berkuasa, apa akan jadi pada kreativiti? Adakah saiz mereka yang besar ni akan membolehkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dan menghasilkan karya-karya hebat yang baru? Ataupun, adakah mereka akan main selamat saja, asyik ulang tayang franchise yang sama sebab nak pulangan yang terjamin? Ini sekaligus akan mengetepikan suara-suara baru. Hanya masa yang akan menentukan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.